Assalamualaikum ya jamaah. Welcome back to my channel. Korang nampak sekarang ni saya tengah pegang 100 ringgit notes, which is hari ni is special day. Walaupun saya macam tak berapa nak sihat lately ni, tapi saya gagahkan jugalah Aku dah pegang mic, lepas tu tunggu hayang micnya. Bulan Mei ni adalah bulan yang istimewa, sebab bulan Mei ni adalah bulan kelahiran saya, guys. Misalnya orang yang bagi kita hadiah kan, tapi I'm not expecting too much. Okay, sebab saya nak doa je daripada korang, saya nak doa je daripada anak-anak murid saya. So with these 100 notes, saya nak belikan goodies ataupun hadiah untuk anak-anak murid saya. Actually saya macam banyak benda dah add to cart tau, tapi saya dah check out 2 barang. I hope diorang suka benda tu, tapi saya rasa macam pasti tak cukup. So sekarang ni saya nak kena pergi cari dekat kedai. So let's go. Pom! Tiba-tiba transitional kereta kan. And sebenarnya kita tak pergi jauh-jauh pun. Saya nak pergi kedai Eko je. Tapi kedai Eko yang kita nak pergi ni agak jauh sikit. Jauh sikit je. Tak adalah macam dekat betul ni. Dekat ni ada je dekat sini. Tapi kita nak pergi jauh sikit sebab nak pergi yang besar sikit, supaya kita boleh tengok apa yang kita boleh check out pula, apa yang kita boleh add to cart. Macam tu kan. Sebab saya macam tak nak lah bagi hadiah yang cliche. Okay, saya nak bagi hadiah kalau boleh goodies itu goodies yang diorang boleh main, dia boleh enjoy, dia boleh makan, dia boleh kenyang, and diorang boleh macam suka and I don't know. Oh my god, kita dah sampai. Saya macam excited pula dah nak bagi. Green flag kalau anak sulung, maybe anak sulung kot. Dia sangat-sangat suka memberi. Dia sangat-sangat all out. So tolonglah hargai anak sulung. Yelah. Nasib lah. Yelah. Aku juga. Tak tahulah, saya rasa happy bila saya bagi kat somebody tu. Saya happy. And then even kalau saya marah dekat someone, saya tak tahulah benda ni sama tak dengan korang. Kalau saya marah dekat someone, marah gila-gila, sebenarnya saya lagi suka bagi hadiah kat dia. So sebenarnya hadiah tu bukan untuk macam sedapkan hati dia, sejukkan hati dia, tak. Sebenarnya untuk sejukkan hati saya. So lagi kita marah, lagi kita memberi. Lagi kita miskin, lagi kita memberi. Gitu. So without any further ado, jom kita pergi ke Eko Shop. Dah macam not sponsor A few moments later. Saya nak cari bag dulu, tapi macam tak jumpa. Comel lah pula. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Sekarang kita nak cari snack makanan pula. Tapi tak jumpa dia ke mana. Satu je ke stok dia. Alhamdulillah kita dah selesai shopping. Ni dia. Macam tak banyak kan. Beg banyak ni kan. Baru sampai RM95 total kita tadi. RM96.20. Nanti balik rumah baru kita akan sorting, masukkan dalam beg satu persatu. Hey, welcome back to my channel. Okay, welcome back to my home actually. Kenapa saya pakai spek mata ni? Sebab dah lama tak pakai kan. Oh my god. Wow. Alhamdulillah kita dah settle beli barang, dah settle segala urusan saya hari ini. So saya nak jeng, kita nak unboxing apa yang kita beli tadi. Sebab korang mesti tertanyakan apa yang kita beli. Ke tak tertanya-tanya? Tak tanya tak apalah, nak bagi tahu juga. So first of all, saya beli garpu dan sudu. Sebab apa saya beli garpu dan sudu? Sebab boleh deh. At least ada something yang diorang boleh guna. So saya beli sour candy. Okay, sour candy ni dia sangat mencabar kalau makan. Kalau tanya, pernah makan tapak kaki? Pernah. Ni coklat legend tau. Daripada saya kecil lagi, siapa Gen Z senior mesti pernah makan
Saya beli juga pensel. Biasalah, diorang kan budak-budak, student. So, kita beli pensel, right? Bila ada pensel, kena ada buku. Ya, anak-anak, bila ada pensel, kena ada buku. Orang selalu dengan ceramah tak bawa buku tulis. Pergi mana-mana, ceramah lah selalunya kan. Sebab kita pun bagi ceramah juga kan. Tengok budak-budak ni kosong je tangan. Korang Imam Syafi'i ke? Tulis kat tapak tangan terus ingat. Kena bawa buku nota. Kita bagi pensel sekali. Kuas coki-coki. Sebab saya beli coki-coki ni sebab dia orang suka bawa pergi kelas. Kelas saya lah, kelas tuition. So macam dia orang suka kot coki-coki. Beli je lah. Next is konjac jelly. Konjac jelly ni saya berani beli yang ni je, yang ada akak Era. Sebab yang ni dijamin halal. Okay, and this saya ambil lychee je semua sebab perisa lychee je yang paling sedap pada saya. So, mami. Mami untuk saya. Okay, takkan korang je yang nak. Kan? Ustazah pun nak juga, cikgu pun nak juga. Tak nak! Tak nak! Tak nak! Lepas tu saya beli bika. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Supaya apa macam beliau baca macam Bagi-bagi. Maksud Ustazah nak ajar supaya kita banyak memberi, banyak berkongsi rezeki, banyak bagi-bagi. Gitu. Okay, lepas tu saya beli pemadam. Ada pensel, ada pemadam. Okey, macam Ustazah, kenapa bagi pensel tak ada pemadam? So kita bagi je satu set lengkap. Tinggal tak bagi pensel box je. Sebab tak ada bajet. Para doa lah dekat Ustazah. Okay, doa dekat Ustazah supaya Ustazah kaya raya. Kaya tu bukan kaya duit je, kaya iman, kaya ilmu, kaya adab. Okay, dan anak-anak murid Ustazah pun kena kaya benda-benda ni juga. Okay, bukan kaya duit je. Okay, saya beli juga Tupperware ni. Saya beli 2 shape. Satu bentuk rectangle, satu bentuk love. Sebab ada student lelaki dan perempuan. Tapi saya nak random je bagi, so lantak lah. Malas nak fikir. Semua nak fikir. Budak zaman sekarang bukan boleh. Semua nak kita nak kena tolong fikir. Diorang tak nak fikir sendiri. Lawak je. Inilah bagnya. Saya cuba sedaya upaya membuang masa di bahagian bag tadi untuk cari bag yang betul-betul sesuai. Tapi masalahnya, saya suka beli ada satu jenis bag ni yang saya suka beli. Dia macam buka macam tu kan. Kalau goodies ke bag tu, saya suka macam tu. Sebab dia macam tak nampak sangat apa kat dalam. But turns out, ini je yang paling jimat, yang paling kena dengan bajet. Dalam zaman ekonomi yang tengah lemah ni, kita kena bajet, okay? So, ni je lah bag korang. Ini kalau nak buang pun tak rasa besar lah sangat. Sebab ada satu tu kotak. Kalau budak-budak dapat bag kotak cantik ni, dia orang nak buat apa je. Kadang-kadang tu buang je. So kita bagi bag plastik je. Okay? Tak ada rasa besar lah sangat. Itu saja kita punya yang kita dapat kaut daripada kedai Eco. Sekarang saya nak sort it out. Cepat teka umur saya berapa? Awak cakap boleh teka umur saya berapa? Cepat. 26. Saya nampak muda Saya cakap Ustazah dah nak umur 30. Jangan 26 Betul. Okay, actually guys, video ni ada 3 part. Part yang ketiga adalah part saya masukkan benda-benda yang saya beli tu dalam goodies. Unfortunately, footage tu hilang. So now I'm get it macam mana content creator ataupun YouTuber kan, dia cakap footage hilang. Sekarang saya dah rasa babe. Tapi but it's okay. Saya cuba juga cari-cari balik, tapi memang tak ada. Saya tak tahu kenapa and tak tahu dah macam mana nak korek cari. Dah lah ada outro juga dalam tu. So saya outro kat sini lah. Terima kasih untuk siapa yang tonton video sampai habis. And thank you juga yang sudi like, sudi singgah, sudi subscribe and sudi juga komen dekat bawah. And this is just memories saya dengan punya student, because we don't stay forever. Hope korang juga enjoy konten-konten saya, sebab saya pun buat short-short juga. Jangan lupa 3 jaga niat, jaga solat, jaga aurat. Assalamualaikum.